Assalamualaikum, selamat petang. Selamat petang semua, apa khabar? Sihat ke hari ni? Kalau sihat, Alhamdulillah. Hari ni kita nak kongsi cerita pasal apa? Saya nak ceritalah tentang sarapan masa zaman saya kanak-kanak dulu, sarapan pagi. Masa saya remaja lah. Dari kanak-kanak sampai remaja, sarapan-sarapan pagi yang selalu ibu-ibu masak, mak saya, nenek-nenek kan. Dulu-dulu kan jaranglah beli sarapan. Kadang-kadang sarapan ni membawa juga ke minum petang, ngopi-ngopi malam. Dia tak semestinya sarapan pagi je. Petang ada, kadang malam pun ada. Dulu-dulu kan, ibu-ibu selalulah memastikan ada tepung di rumah. Contohnya, tepung gandum, tepung pulut, tepung jagung, tepung ubi. Memang selalu ada lah dekat rumah. Memang akan diusahakan untuk ada. Kadang-kadang subuh-subuh kalau dah pukul 6, 5:30 pagi. Dulu-dulu kan suri-suri rumah jaranglah bekerja, duduk rumah lah, walaupun suri rumah. Ibu-ibu jarang bekerja. Kebanyakannya suri rumah. Kalau dah pukul 5:30 pagi, pukul 6, dah bangun tu, dah sibuk dah dekat dapur. Dengan aktiviti masing-masing. Kita boleh dengar lah, sebab saya dulu kan membesar kawasan rumah setinggan. Dah sibuk di dapur tu untuk sediakan sarapan untuk anak-anak yang nak pergi sekolah kan. Kita boleh hidu tu bau, oh makcik sebelah tu, nenek sebelah tu buat sarapan apa pagi ni. Apa yang selalu? Cucur atau cekodok. Ada orang bagi cekodok, ada orang bagi cucur kan. Betapa popularnya dulu cucur tu, cekodok tu. Kadang-kadang terciumlah bau. Wah tu kita dah tahu tu, cucur ikan bilis. Cucur udang. Cucur bawang. Cucur pisang. Cucur jagung manis. Tu semua ada orang bagi cucur lah, ada orang panggil cekodok. Tergantunglah kan, sama je tu. Itulah sarapan dulu-dulu. Tu kalau nak dipasangkan minumannya pula, kalau tak teh O, kopi O. Itulah sarapan-sarapan dulu. Kadang-kadang kalau adalah sikit duit lebih, datanglah mi goreng, nasi lemak, mi goreng. Tapi yang selalunya cucur lah, cekodok. Terindam atas meja tu. Kadang-kadang ada lagi satu, cucur sayur. Bukan setakat cucur je korang. Ada lagi yang lain-lain kalau kita pergi ke pelosok kampung dalam-dalam. Ada lagi yang lain-lain sikit sarapannya. Tahu tak kalau kita dekat kampung-kampung pula, ubi rebus, ubi goreng, keledek goreng, pagi-pagi untuk sarapan. Dia bukan pagi je tau, kadang-kadang tu untuk minum petang, ngopi-ngopi malam. Itulah jajannya. Saya masih ingat lagi. Kalau dekat kampung-kampung tu kadang-kadang ubi rebus makan dengan ikan bilis sambal.
Ada makan dengan kelapa parut letak gula. Kadang-kadang pulut makan ikan masin, makan dengan gula merah campur dengan kelapa yang dikukus tu, kelapa parut. Tapi saya ni yang manis-manis tu saya kurang berminat saya. Tak suka. Kadang-kadang kalau cuti sekolah, hujung-hujung minggu, ibu-ibu ni malas, dia nak bangun buat sarapan, ada duit sikit, pergi beli roti canai. Roti canai dulu sekeping berapa? Dulu 50 sen masa saya. Masa saya anak dara, saya kanak-kanak, 50 sen. Roti kosong. Itu pun rare juga tau dia punya ni. Makan roti canai tiba-tiba kita makan bukan dengan kari dal ke, kari ikan, kari ayam, bukan. Saya masih ingat lagi. Saya beli roti canai, masa tu saya pergi rumah kakak saya dekat Negeri Sembilan Kuala Pilah. Masa umur saya 15 tahun. Pertama kali saya makan roti canai cicah dengan sardin, sambal sardin. Okey lah juga, sedap lah juga. Itulah sarapan tu dulu. Ada je kalau kita duduk macam dekat bandar besar macam Kuala Lumpur tu. Pagi ada je nasi lemak belauk contohnya dengan ayam. Ada kat kosong masak tu. Saya ingat lagi. Kalau kita letak yang ada belauk, dia jual dalam RM1.50 sebungkus. Paru goreng, rendang kerang, sambal kerang. Segitulah harga dia. Kalau just letak ikan bilis je, RM1. Nanti dia bagi telur rebus biji. Dulu. Tapi dulu lengkap lah, walaupun dia RM1. Bukan sebiji, separuh. Dia tak telur separuh, ada bilisnya, ada kacangnya, ada kangkungnya. Sekarang kadang-kadang dia jual RM3.50. Sambal, telur rebus biji, tak ada bilis, tak ada kacang, tak ada kangkung. Tu je. RM3.50. Ada ya kat kawasan perumahan saya ni. Tapi kalau kita imbas-imbas balik, tak tahu nak cakap macam mana. Walaupun dulu-dulu sarapan tu hanya cucur atau kodok pisang, bilis, jagung, bawang, sayur, apa lagi. Cucur udang. Tapi saya pernah juga cuba dulu masak cucur, tak kelapa parut, lepas tu letak gula. Sedap juga. Tu tak tahulah, tu saya buat sendiri, ada tak orang yang buat. Cuba-cuba je dulu masa anak dara. Sedap juga. Itulah dulu. Mungkin sebab suasananya kot. Walaupun lauk simple sarapan, simple macam tu kan. Ngopi petang macam tu, simple. Kudapan malam. Tak tahulah rasanya macam, ya Allah sedapnya. Memang sedap sangat. Sekarang kalau kita buat pun, suasana tu dah tak dapat rasa sedap macam dulu. Tak tahu kenapa. Itulah, tadi pagi saya teringat dulu-dulu sarapan. Cucur je lah kebanyakannya. Sebab majoriti orang dulu beranak ramai. Paling sikit pun 5. Dia mesti 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitulah dulu. Ramainya orang beranak. Kalau nak dia belikan sarapan, kebanyakannya kerja biasa je, memang tak mampu. Memang cucur lah. Paling popular sarapan pagi. Pergi sekolah jumpa kawan tanya, pagi tadi kau siapa apa mak? Aku masak cucur bawang.
Mak aku masak cucuk pisang. Macam tu lah dulu. Tapi rasa cucuk kodok tu yang mak kita masak tu, yang dulu-dulu suasana paginya tu, memang tak dapat sekarang. Tu betul-betul memori lah. Ubi rebus, ubi goreng, keledek goreng. Tu je lah. Tu pasal orang dulu-dulu, anak-anak dulu, kita susah nak jumpa yang gemuk. Sebab makanan dulu sehat. Sekarang ni ada nugget, ada hotdog. Semua segera. Dulu kan tak. Tu budak-budak dulu dia sihat, dia aktif. Makanan tu semua sihat, semua jadi kan. Contohnya ubi tu, ubi rebus tu, ubi goreng. Mana ada perisa-perisa tambahan, mana ada bahan-bahan pengawet. Semuanya tu kan benda yang segar, yang baru. Tu orang dulu sihat-sihat. Saya kadang-kadang rindu saya buat juga kadang cucuk bawang, cucuk udang, cucuk pisang, teringin kan. Saya buat juga. Cuma ubi-ubi ni saya kurang sikit lah. Pulut-pulut ni pun saya kurang. Okey lah, korang tu lah dia ceritanya. Tiba-tiba teringat pagi tadi, sarapan dulu-dulu. Walaupun sarapan tu nampak simple, tapi suasananya tu makan bersama adik-beradik. Pagi-pagi, petang-petang, kudapan malam-malam. Rasanya sedap betul. Memori. Itu yang namanya memori. Kenangan. Okey korang. Terima kasih sebab sudi dengar saya bebel. Pasal-pasal saya. Terima kasih sebab sudi mendengar saya bebel. Cuma berkongsi pengalaman je. Assalamualaikum.